Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini 2 hari bulan 8 2025. Alhamdulillah, insya-Allah. Hari ini kami akan meneruskan kerja-kerja seperti biasa. Di sana Ayong, Amirul datang untuk menolong. Alhamdulillah, terima kasih. Dia akan terus memecahkan tangga batu ni yang untuk menuju ke laluan bawah rumah. InsyaAllah, moga Allah memudahkan. Okey. Panda akan terus meneruskan kerja, menaikkan tembok-tembok batu, ikat-ikat batu untuk tangga, dinding, sebelum jenang pintu dipasang. InsyaAllah, doakan kami semua sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Assalamualaikum. Panda buat projek tangga. InsyaAllah. Demi sesuap nasi. Demi sesuap nasi. Aduh, sedihnya cucu. Cucu menantuku demi sesuap nasi. Ya Allah. Mak apa jauh? Oi, nanti mak suap ya, Mel. Sesuap nasi. Cian, Mel. Mak apa jauh? Oh, sekarang dah ada pembantu import dari Skudai. Dia nak tap dari. Baik. Dia nak ada memori kat sini, kan Mel kan? Nanti kalau lalu sini je. Teringat dulu Omel tarik-tarik tanah. Yang Mbak katakan, yang pecahkan tangga Baan dengan Ayong. Ayong dulu. Ayong dan Baan. Ayong dulu. Salah cakap pula. Kan mengajuk kan? Habis. Orang kuat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sampai. Duduk nak angkat. Barang-barang Wan dari rumah sawah nak bawa balik Melaka. Hai. Bye-bye. Sama. Bye-bye. Salam. Hai. Jod. Cantik. Wow, tuat panas. Panas. Alhamdulillah. Bye. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Hari ini ramai bantuan-bantuan dari suami isteri, pada Ayong. Okey, terima kasih semua. Okay. Barang-barang dari Johor, barang-barang Wan dari Johor pun dah sampai. Ni mau dia bagi sofa. Abang Mirul sana. Okey, bagi sofa untuk Wan. Barang-barang Wan semua sampai. Alhamdulillah. Terima kasih semua.